Jadi, bulan Ramadan ini, ibu ayah boleh highlightkan dengan anak-anak. Ini bulan untuk kita buat baik. Buat baik sebanyak-banyaknya. Seperti mana pahala untuk puasa tadi tak ada had. Buat kebaikan dalam bulan Ramadan pun pasti berganda-ganda pahalanya. Amalan yang memang Allah sebutkan khusus untuk bulan Ramadan, apa? Quran. Quran. Jadi, antara perkara yang ibu ayah boleh ingatkan, boleh highlight pada anak-anak, kenapa kita semua sibuk baca Quran, kenapa sibuk nak khatam Quran, tadarus Quran, adalah kerana Al-Quran itu turunnya pada bulan Ramadan. Sebab itulah kita nak menghargai, nak menjiwai, nak merasai balik kehebatan Al-Quran tu adalah dengan kita mengamalkannya dengan baik pada bulan ni. Jadi bila anak-anak tahu yang bulan Ramadan ni turun Al-Quran, mereka akan rasa mulianya, specialnya keterikatan Al-Quran dan Ramadan tu sendiri. Satu lagi ibadah yang memang mendapat sebutan khas yang kita boleh highlight dengan anak-anak adalah sedekah. Jadi, kat sinilah peluang untuk kita ajar dan ajak anak-anak untuk memberi sumbangan sedekah kepada sesiapa yang memerlukan. Boleh sumbang kepada tabung-tabung anak yatim sekiranya ada di sekolah, di surau. Jadi, dekat situ kita ajar anak-anak kita untuk bermasyarakat, untuk kasihan kepada orang-orang yang lebih kurang bernasib baik berbanding kita. Begitu juga dengan ibadah solat tarawih, solat sunat tarawih. InsyaAllah dengan adanya solat sunat tarawih ini, ia adalah satu keistimewaan yang hanya ada di bulan Ramadan. Dengan kita mempromosikan solat tarawih ini dengan anak-anak kita, harapannya ibadah kita pergi ke masjid ataupun amalan pergi ke masjid untuk solat itu menjadi semakin subur, membantu anak-anak kita untuk melihat bahawa masjid itu sangat penting, sangat besar dalam Islam. Jadi di sini bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang kita boleh ambil banyak peluang untuk kongsi dengan anak-anak, bukan setakat puasa, tetapi untuk membangkitkan jiwa anak-anak kita untuk sayang kepada Ramadan itu, untuk sayang untuk beramal ibadah dan nampak lebih luas daripada hanya akan lapar dan dahaga ketika berpuasa. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.